Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okey. So sebelum tu buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okey, so untuk video kali ni aku ada beli beberapa kotak coki-coki meriah. So yang ni adalah coki-coki pack terbaru tau. Sebelum ni kita coki-coki Monster Galaxy Card, dan sekarang ni dah upgrade ke coki-coki Bobo Boy Galaxy Puzzle. So ni adalah pack yang terbaru, dan ini pun aku beli dekat kedai tu tak banyak, so aku borong semua untuk buat video aku. Sebelum tu aku ucapkan selamat datang yang baru dengan aku punya channel. Okay, so jom kita tengok card apa yang kita dapat dalam pack meriah ni. So sebelum tu aku nak reviewkan coki-coki pack baru ni. So kalau korang tengok kat sini ada meriah, dan kat sini coklat paste, dan ini dia kumpul gabung edisi terhad. Kalau korang tengok kat sini, kat depan ni ada Chibi Bobo Boy. Sangat-sangat comel. So ni ada Bobo Boy apa ni, Bobo Boy standard, Bobo Boy biasa, ni Bobo Boy sopan, Bobo Boy apa ni, Supra, Bobo Boy Supra. Dan kita nak tengok ke packaging belakang pula. Tepi je macam ni, tepi je macam ni, kumpul dan gabung. Dan ini daripada mana coki-coki ni daripada ni ada tarikh expired dia bulan 2 2027. Ni kat tepi ni lain sikit, ada Bobo Boy edisi terhad. So coki-coki ni edisi terhad, so dia ada pada masa tertentu lah. So lepas ni kalau dah stop production, mungkin korang dah susah lah nak dapatkan coki-coki Galaxy Puzzle ni. Okay, so kat depan ni aku ada beli 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak untuk aku review untuk video aku kali ni lah. So jom kita buka semua kotak-kotak ni lah. Kita tengok kad apa yang kita dapat daripada coki-coki meriah ni. So harapan aku adalah aku nak, kalau boleh aku nak lengkapkan koleksi coki-coki meriah Galaxy Puzzle ni lah. Tapi selagi tak lengkap, mungkin aku akan review ataupun unboxing untuk video-video aku akan datang. Okay, so jom kita sebelum tu aku kena bariskan dulu lah supaya mudah sikit lah kita nak buka. Ok, so aku dah bariskan kat depan ni. Jom kita buka kotak yang pertama. Kotak pertama. So kat sini ada line ni, so korang tarik je lah. Just tarik je, mudah nak buka. Ok, so dah buka dan kita keluarkan. Kat dalam ni ada berapa coki-coki ok. So total dalam satu pack meriah ni cuma ada berapa coki-coki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma ada 6 coki-coki je. Dan kat depan ni ada sampul je. Sampul Galaxy Puzzle ni. So sampul dia kecil je, tak macam sampul Galaxy Card. Dan dalam satu sampul ni tak silap aku ada 2 Galaxy Puzzle saja. So jom kita tengok box pertama apa yang kita dapat. Ok, so di belakang design dia macam ni je, simple. Ada logo coki-coki, ada Bobo Galaxy Puzzle, dan dia rilis tahun 2025 daripada Monster Studio. Dan ada 2 kad saja dalam satu coki-coki meriah ni. So jom kita tengok kad apa yang kita dapat. 1, 2, 3. Kita dapat kad nombor 13/48. Total untuk Galaxy Puzzle ni cuma ada 48 jenis kad, dan dia boleh digabungkan menjadi poster. Ok, so ni kad pertama kita dapat Bobo Boy Frostfire, dan kad kedua kita tengok kad nombor 16 color warna hitam, kita dapat Bobo Boy Gentar. Tapi yang ni lain sikit lah, dia ada macam foil sikit lah. So kalau aku tunjukkan kat sini, nampak dia macam kilat-kilat, macam ada foil sikit lah dia punya ni. Sangat-sangat cantik. Dan Frostfire dia pun cantik juga, sebab dia design chibi yang sangat cantik lah. Dan ini ada foil Bobo Boy Gentar. Lawa gila dengan dia punya hammer kat belakang ni kan. Dan ni kalau korang tengok kat sini ada macam tali berduri ni, mungkin Bobo Boy Sorry punya kot. Ok, so kita ketepikan dulu. Ok, jom kita buka pack yang kedua. Pack pula, kotak yang kedua. Kita tengok apa yang kita dapat dalam ni. Ok, kotak kedua kita tarik. Ok, nice. Ok, ok, so ni sampul yang kedua. Kita tengok sampul kedua apa yang kita dapat. Sampul kedua, adakah dapat sama? Tapi kalau boleh janganlah dapat sama.
Okey. So sampul kedua, 1 2 3. Alah sama lah guys. Tadi kita dah dapat dah Boboiboy Frost Fire ni. So kita dah dapat 2 Frost Fire. Dan di belakang dia lain sikit. Kita dapat Boboiboy Tempest ataupun Boboiboy Beliung. Ini nombor 26. Okey, so yang belakang je lain, depan je sama. Okey, so kita dapat dah dapat 3 jenis yang berlainan lah. Jom kita buka pack seterusnya, pack yang ketiga. Harap-harapnya dapatlah yang lain Tak syok lah dapat sama. Okey, so kita tengok kotak ketiga, apa yang kita dapat. Okey. Okey, kotak ketiga. Okey guys, so kotak ketiga kita tengok apa yang kita dapat. 1 2 3 Boboiboy Ice. Ni cantik Boboiboy Ice. Dan di belakang dia kita tengok kita dapat Boboiboy Ton, Boboiboy Duri. Okey, so yang ni tak ada foil. Okey, comel lah. Aku suka chibi ni. Tapi kalau aku tengok nombor je dekat-dekat tau. Kalau korang tengok kat sini nombor 46, yang ni nombor 47. So mungkin dia susun dekat-dekat kot. Okay, so next kotak yang keempat. Kotak yang keempat guys. Okay, jom kita tengok apa yang kita dapat daripada kotak keempat. Okay, coki-coki ni banyak, mungkin aku akan buat aiskrim kot. Okay, next kotak yang keempat. Jeng jeng jeng. Harapnya dapatlah sesuatu yang lain Dua kad juga. Jarang dapat kesilapan. Kalau dulu aku beli apa ni, yang coki-coki Boboiboy Galaxy Card Boboiboy, kadang ada dapat 2 lebih. Tapi yang ni je memang dapat 2 je. Okay, next kotak yang keempat. 1 2 3 Boboiboy Ice lagi guys. Dan di belakangnya mungkin sama jugalah, Boboiboy Duri juga. Sama dengan kotak yang tadi. Okay, so yang ni dapat sama. Next kita pergi ke kotak yang ke-5. Okay, kotak kelima, apa yang kita dapat? Okay, aku keluarkan. Okay, coki-coki ni aku tepikan dulu. Okay, kotak yang kelima. Harapnya dapatlah sesuatu yang berlainan. Alamak. Okay guys, so kotak kelima, apa yang dapat? 2 kad juga. Okay, 1 2 3. Kita dapat Boboiboy Frost Fire. Tapi yang ni lain sikit, dia pegang apa ni, Boboiboy Frost Fire pegang coki-coki. Comel. Yang tadi Frost Fire je lain kan. Yang tadi Frost Fire yang mula-mula kita buka tu pegang panah. Yang ni dia pegang coki-coki pula. Dan di belakangnya harap-harapnya dapat yang berlainan lah. Alah, masa dapat sama je macam Boboiboy Duri juga je. Boboiboy Ton lagi. Alah, dah 3 Boboiboy Ton dah kita dapat. Okey, tak apa, ada satu yang lain. Okey, next kotak yang ke berapa guys? Kotak yang ke-6. Kotak yang ke-6, betul lah, 6. Okey, kotak yang ke-6, harapnya dapatlah sesuatu yang berlainan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mana kad dia? Okey, so ni kad dia ada kat dalam. Okey, kotak yang ke-6. Okey, dapatlah sesuatu yang berlainan Berapa kad kita dapat? 2 juga. Okey, next. Kotak yang ke-6. 1 2 3. Kita dapat Boboiboy Glacier. Dia tengah buat penumbuk macam ni lah. Okey, so yang ni dapat kad lain, kad nombor 33. Dan di belakangnya kita tengok apa yang kita dapat. Boboiboy Sopan. Kad nombor 32. Boboiboy Sopan tengah pegang coki-coki. Okay, so kita dapat tengok kad dia pun masih lagi nombor yang berdekatan, 32, 34. So jarak kad dia tak jauh lah. Okay, so coki-cokinya kita ketepikan dulu. Dan kita berbaki lagi berapa guys? Lagi 3 kotak lagi. Okay, lagi 3 kotak yang terakhir. Okay, 3 kotak yang terakhir kita buka. Kotak yang ke-7. Harapnya dapatlah sesuatu yang berlainan ataupun sesuatu yang ada foil macam Boboiboy Gentar tadi kan. Sebab aku nak tengok poster je. Mungkin aku akan lengkapkan koleksi Galaxy Puzzle ni untuk aku reviewkan poster je nanti.
Okay, next kotak yang ke-7. Kotak yang ke-7 harapnya sesuatu yang berlainan. Janganlah dapat sama. Susah pula nak buka ni. Selalunya kalau susah nak buka ni ada something yang pelik ataupun sesuatu yang lain. Okay, kotak ke-7 berapa kad? 2 kad juga. Okay, 1 2 3. Kita dapat foil lah. Yang ni foil lah guys. Foil Adudu. Satu-satunya antagonis yang kita dapat. Kad nombor 22. Cantik. Ada foil. Okay, so ni Adudu comel lah. Dia tengah pegang probe dengan probe kan. Adudu dan probe. Dan di belakangnya kita tengok apa yang kita dapat. Nampak macam berlainan juga Bobo Boy Cyclone. Bobo Boy angin taufan. Yang ni kita dapat berlainan. Alhamdulillah. Betul lah aku cakap kalau susah nak buka tu mungkin ada sesuatu dalam tu Okay, berbaki lagi 2 lagi guys. 2 yang terakhir. Pack kotak ke-8. Okay, kotak ke-8. Kita tengok apa yang keluar daripada kotak ke-8. Okay, kotak ke-8. Okay guys. Okay. Okay, sekejap Sekejap tau, anak aku kacau Okay, kotak yang ke-8. Kotak yang ke-8. Kita tengok apa yang keluar daripada sampul merah ni. Adakah sesuatu yang berlainan atau sesuatu yang sama. Okay, kita koyakkan dulu Yang ni pun susah nak koyak juga. Nampaknya macam ada sesuatu dalam ni. Okay, 2 kad. Macam biasa 2 kad. Sebelum tu fokuskan kamera. Okay, kad sampul ke-8. Kedua terakhir. 1, 2, 3. Apa ni? Maharaja Ramos. Kad nombor 43. Kan aku dah cakap kalau susah nak buka tu maksudnya ada sesuatu lah tu dalam tu. Okay, kita tengok di belakang Maharaja Ramos apa yang keluar. Bobo Boy Thunderstorm. Bobo Boy Halilintar. Kad nombor 7. Alhamdulillah yang ni dapat lain. Okay, kita dah buka 8 box dan 1 box magic. Kita tengok apa yang keluar dalam box magic ni. Adakah ada foil lagi ataupun tidak. Okay, kita buka. Okay, coki-coki ni kita ketepikan dulu Okay, so sampul yang terakhir. Adakah ada sesuatu yang lain. Kita tak keluar Bobo Boy Sorry lagi. Glacier kita dah keluar dah tadi. Supra pun dah keluar. Genta dah keluar. Sopan dah keluar. Mana tahu ada Bobo Boy Nova dekat dalam ni. Ataupun Bobo Boy Blizzard. Okay, kotak ya sampul yang terakhir. 2 kad juga. Okay, jom kita tengok kad apa yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Apa ni? Gaharum. Kita dapat Tuan Guru Gaharum kat nombor 31. Dan di belakangnya adakah sesuatu yang berlainan? Ada foil lah guys. Ada foil, ada foil. Ada foil. Aku nampak ada pegang coki-coki. Kita dapat Bobo Boy Genta pegang coki-coki. Oh, cantik dia punya foil dia. Korang tengok daripada dekat ni. Okay, dia ada apa ni? Ada foil dia. Cantik kat nombor 29. Okay, so habis. Berapa kotak tadi kita buka? 9 kotak. Dan aku nak recap balik lah apa je yang kita dapat daripada 9 pack coki-coki kotak meriah ni. So tadi kita dapat foil Bobo Boy Genta. Kita dapat Bobo Boy Genta. Okay, so kita tengok berapa ada dalam berapa 9 kali 2 dah ada 18 jenis kad dah. Okay, so Bobo Boy Genta, Tuan Guru Gaharum, Thunderstorm, Ramos, Adudu, Cyclone, Sopan, Glacier, Frostfire, Bobo Boy Duri. Bobo Boy Duri kita dapat banyak. Bobo Boy Ice, Duri, Frostfire, Duri, Ice, Genta foil. Apa ni? Frostfire. Apa ni? Frostfire. Dan yang terakhir kita dapat Bobo Boy apa ni? Beliung. Kalau ada Bobo Boy Beliung yang foil mesti dia cantik kan. Okay, so habis kita review semua pack meriah coki-coki Galaxy Bobo Boy Galaxy Puzzle. So korang yang tonton video aku jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kerana akan datang mungkin aku akan hunting untuk lengkapkan koleksi Galaxy Puzzle ni.
Okey, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.